Hai, saya nak tunjukkan cara-cara bagi pengguna baru Sticknow untuk login ke website kita. Okey, mula-mula anda hanya perlu klik login. Kemudian klik sign up. Okey, di sini bagi memudahkan pengguna hanya perlu sign in with Google. Okey. Bila dah sign in with Google, just pakai email yang sedia ada. Klik continue. Untuk bahagian ni, pengguna hanya perlu setkan password setiap kali untuk masuk ke dalam website kami. Tik I accept dan kemudian klik sign up. Setelah anda join kita punya membership, kami akan memberikan anda RM RM10. Kemudian ni adalah list produk yang ada di Sticknow. Selepas anda login, barulah anda boleh melihat produk dan semak harga produk kami. Kemudian ini adalah cara-cara untuk login semula ke dalam website kami. Anda pakai sahaja email yang sedia ada. Tunggu sebentar. Dan anda berjaya masuk semula ke dalam website kami. Selepas anda login, barulah anda boleh melihat produk dan semak harga produk kami.